Laut bercahaya biru di pantai Teluk Sisik, Kuantan, Pahang mencuri perhatian ramai apabila fenomena bioluminescent muncul sejak beberapa hari lalu. Turut dikenali sebagai air mata biru, fenomena alam yang jarang berlaku itu juga dilihat di beberapa lokasi berhampiran termasuk Pantai Tembeling dan Pantai Balok. Bioluminescent paling sesuai dilihat sewaktu tiada senaran bulan ketika langit mendung serta angin pasang penuh. Fenomena kesan tindak balas jutaan organisma mikroskopik Dinoflagellata yang menghasilkan cahaya biru apabila dipukul ombak. Kemunculannya sukar diramal. Namun lokasi Teluk Sisik dikatakan kondusif bagi spesies plankton berkenaan. Pengunjung sanggup bersengkang mata tengah malam kerana tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan keunikan alam semula jadi itu. Sepanjang hidup kat Kuantan 19 tahun ni tak pernah lagi. Ni first time. And 2-3 hari ni banyaklah post pasal benda ni. Teruja sangat. Kita nak saksikan sendiri depan mata percikan air biru tu. Nampak sikit-sikit. Dia kena ke depan lagi. Nampaklah gelap dalam gelap. Nampak. Fenomena Blue Tears sebelum ini direkodkan termasuk di Pulau Sembilan Perak, perairan Mersing Johor serta di Pantai Tusan Miri di Sarawak.